Tahun 2001, sebuah kawasan pinggir hutan di pedalaman Sandakan, Sabah. Firman, seorang pemandu lori kayu balak berusia 28 tahun, berhenti rehat di tepi jalan menunggu rakan konvoi yang ketinggalan. Enjin lori dimatikan untuk jimat minyak. Firman turun merokok, tiba-tiba nampak deretan lampu jalan kuning keemasan berbaris kemas di hadapannya. Kawasan hutan yang dia yakin memang kosong sebelumnya. Rasa ingin tahu membuatkan dia berjalan masuk mengikut cahaya. Selepas beberapa minit, Firman tiba di sebuah perkampungan kecil penuh rumah kayu moden tetapi sunyi tanpa sebarang bunyi generator atau salakan anjing. Sekumpulan kelibat berpakaian putih berjalan perlahan tanpa menoleh dan bersuara. Bau wangi bunga melur pekat bercampur bau nasi lemak panas membuatkan perutnya lapar. Seorang wanita muda di beranda tersenyum lebar, tapi matanya tidak berkelip dan bayang-bayangnya tidak kelihatan walaupun lampu jalan menerangi. Firman cuba berpatah balik, tetapi kakinya terasa berat seperti ditarik. Seorang lelaki tua berpakaian baju Melayu putih muncul, wajah kabur seperti asap. Suaranya terdengar terus di dalam kepala Firman. "Sudah lama kami tunggu kamu, tinggallah bersama kami." Lelaki itu hulurkan tangan dengan jari panjang tirus dan kuku berkilat. Hon lori tiba-tiba berbunyi kuat 3 kali dari jauh. Rakannya mencari. Firman tersedar, berdiri sendirian di tengah ladang kosong ditumbuhi lalang tinggi. Tiada lampu, tiada perkampungan. Lalang sekeliling dia terpijak lata membentuk bulatan sempurna tanpa kesan jejak keluar. Di pokok getah berdekatan terbentuk 4 garis segar pada kulit kayu seperti jari panjang menekan kuat. Jika anda nampak perkampungan yang tidak sepatutnya wujud di tengah hutan, jangan sesekali masuk walaupun terhidu bau masakan yang menyelerakan. Signal karat.